Oke tuan-tuan, soalan yang selalu kita dengar dan selalu kita semua tertanya-tanya kan, bolehkah manusia melihat jin? Baik, kita boleh melihat jin kalau ianya menukarkan bentuk, tetapi tidak boleh melihat bentuknya yang asal. Jadi, tuan-tuan boleh rujuk surah Surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syaitan dan mangsanya boleh melihat kamu, sedangkan kamu tidak boleh melihat mereka. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, kadang-kadang syaitan itu membentukkan dirinya dalam pelbagai bentuk, maka kita kadang-kadang dapat melihatnya. Ayat ini menyatakan kita tidak dapat melihatnya di dalam bentuknya yang asal. Jadi jelas kenapa syaitan ini suka ataupun selalu menukarkan ataupun menjelma bentuknya ke dalam bentuk-bentuk haiwan dan pelbagai bentuk yang lain, kerana kita manusia memang tak dapat lihat bentuk asal mereka, namun ada sesetengah pihak yang mendukung bahawasanya terdapat manusia ataupun khalifah yang diberikan kelebihan mampu untuk melihat golongan ini. Wallahu a'lam. Tapi jika untuk terdapat umum, kita seharusnya memegang yang manusia ini tidak dapat melihat sosok asal jin. Walau bagaimanapun, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa seseorang itu dapat melihat jin dalam bentuk yang lain, tetapi tidak dalam bentuknya yang asli.